28 Ogos 2026. Lembayung Al-Quran, Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Sekarang kita menuju ke penghujung surah Al-Qiyamah. Dapat kita lihat dalam ayat-ayat yang penghujung ini, bila Allah SWT menyatakan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Ni kalau kita belajar bahasa Arab, kalla ni adalah merujuk kepada satu uslub, satu kaedah. Ini merupakan satu dipanggil harf rada'. Maknanya ala ithar dunia al-akhirah. Mempunyai makna sanggahan. Maknanya pada kita itu, wahai anak Adam, kamu tidak mendustakan apa yang dikhabarkan kepadamu. Jadi perkara ni jelas di hadapanmu. Jadi kalla ni kata kebanyakan ahli tafsir membawa makna hakka. Maknanya benar. Yang dimaksud adalah benar. Jika nyawamu terlepas dari jasadmu dan mencapai kepada tenggorok ni, kat bahagian tekak ni. Jadi dhamir dalam perkataan balagat tak mu'annath ini merujuk pada ruh, tahu. Kerana dapat kita lihat dalam siyak al-ayah menceritakan konteks ini. Menariknya Al-Quran ni kalau kita lihat, tuan, seperti disebut oleh Syekh Abdul Rahman Habanak Al-Mairani, ini merupakan seorang ahli tafsir yang terkemuka dalam kitab beliau yang menceritakan tentang kawaid al-amthal, kaedah-kaedah yang paling ideal bagaimana nak melihat wahda mawdu'iyah Al-Quran itu. Kata beliau, manhaj wahda mawdu' surah Al-Quran ini, dia merupakan manhaj syajari. La yushtarat fihi an takuna kullu ayatin murtabitatan billati qablaha. Tak sepatutnya atau tak semestinya, tidaklah disyaratkan setiap ayat tu ada kaitan dengan ayat sebelumnya, seperti yang telah kita bincangkan pandangan Al-Imam Fakhruddin Razi. Bahawasanya ayat ni dalam penceritaan tentang konteks perhubungan, kalau dulu menceritakan hukuman bagi mereka yang lalai, sekarang cerita tentang kematian, maka dia merupakan satu rabat, satu ikatan yang bersifat halakat al-silsilah, yang mana merujuk kepada satu keterikatan yang sangat menarik, macam pokok, tahu. Jadi daripada awal surah ni dapat kita lihat bagaimana Allah menceritakan tentang kiamat ini, cerita tentang jiwa manusia ni, cerita tentang Al-Quran ini wahyukan, dia umpama sebatang pokok. Kalau surah itu surah yang besar seperti surah Al-Baqarah, maka besarlah pokok itu. Kalau surah itu surah Al-Kautsar, surah yang pendek, yang kecil, maka keterikatan itu tetap ada. Ini dipanggil oleh beliau sebagai manhaj syajari. Ini satu pandangan yang menarik lah, yang belum pernah ada para ulama lain bawakan istilah seperti itu. Itu kalau nak gambarkan, innal irtibat yakunu birfar min furu'iha. Kalau kita bayangkan sebatang pokok ni, pokok apa? Durian umpamanya. Batangnya besar, dahannya, kemudian nanti ada rantingnya, ada daun-daunnya, nampak tak? Jadi keterikatan ni ada di antara surah itu satu kepada yang lain. Walaupun daun tu taklah berhubung langsung dengan batang ni tadi, tapi batang ini merupakan akidah. Ni katakan beliau. Fakat takunu ayah, au ithnatani, au thalatha, au akthar, mempunyai wahdah murtabitah. Jadi setiap ayat ni sebenarnya ada kaitan dengan pangkal pokok ni tadi, yang mana thumma ta'ti wahdah ukhra laha irtibat akhar. وتأتي وحدة ثالثة لها ارتباط ثالث ثم قد يتكرر ارتباط الوحدات الجديدات بواحد أو بأكثر من الفروع الأربعة الأصول. Ini kata-kata beliau. Saya nak menarik perhatian tuan-tuan dalam konteks ini, penyertaan tentang kematian ni tadi yang Allah bawakan kepada kita selepas manusia yang ingkar ini, mereka menolak, seperti kisah Abu Jahal yang cuba untuk mendera, mengancam, menghukum Nabi SAW dan orang yang semisal dengannya, yang seperti dengannya. Jadi mereka ni tetap bakal melalui titik kematian, kan? Nampak tak keterikatan ni antara amaran itu dengan penghujung hidup manusia, bahawa dia akan dijerkah, akan dipersoalkan ketika saat-saat kematian ni. Bagaimana peristiwa itu? La budda minhu, la mafarra minhu. Takkan ada siapa dapat lagi daripadanya. Sebab itu ayat ni menceritakan tentang detik kematian itu begitu detail. Dan saya telah jelaskan pada kuliah yang lalu bagaimana taraqi ni adalah jamak dari perkataan tarquwa ataupun turquwah. Ni merupakan lubang yang terdapat dekat kerongkong ni untuk pernafasan dan saluran makanan. Nak menceritakan dahsyatnya detik kematian
ni tuan-tuan, pernah ada seorang sahabat yang mulia namanya Amr bin Al-As radhiyallahu an, yang wafat sekitar 663 Masih ni. Amr bin Al-As ni adalah seorang daripada duhatil Arab, antara orang paling bijak di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Mereka ada 4 orang. Amr bin Al-As seorang daripadanya, Muawiyah yang kedua, Ziyad bin Abihi, seorang lagi bernama Mughirah bin Syu'bah yang saya pernah cerita ni, merupakan mereka yang super genius di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang sentiasa menjadi perunding. Kalau ada urusan-urusan besar, maka mereka yang akan diutus oleh Islam. Ini Amr bin Al-As ni menceritakan tentang keadaannya seperti disebut dalam Syiar Alamin Nubala sebagai contohnya. Dia pernah berkata kepada puteranya, dia kata pada anak je, seorang daripada anak dia yang terkemuka namanya Abdullah bin Amr. Untuk pengetahuan tuan-tuan, jaraknya Amr bin Al-As ni dengan anaknya Abdullah bin Amr ini, ada beberapa orang Abdullah ya. Kita ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr. Kalau ejaannya Ain Mim Ra Waw. Waw tu tak bunyilah. Ditandakan waw tu bagi mengelakkan perselisihan bacaan dengan Umar. Macam perkataan mi'ah. Dalam masyarakat kalau kita belajar mi'ah ni ada alif di situ. Tapi dia tidak dibunyikan. Dia bunyikan mi'ah sebenarnya, bukan ma'ah, mi'ah. Tapi yang ditandakan alif itu kerana zaman dahulu mereka tidak ada harakat dan tidak ada noktah. Maka sengaja letakkan alif itu bagi membezakan mi'ah dengan minhu. Macam juga Amr, diletak waw di hujung itu tidak disebut. Macam juga nak bezakan dengan Umar. Kalau tak nanti orang keliru pada situ Abdullah bin Amr ke Abdullah bin Umar. Maka waw itu diletak untuk beritahu nak bacaan orang itu Amr bukannya Umar. Jadi Amr bin Al-As ni seorang sahabat yang sangat mulia, yang hebat, yang Nabi cukup sayang kepadanya, bijak. Dia pernah berkata kepada puteranya, bagaimana detik kematian agaknya ya. Kalau ayah boleh bertemu dengan seorang yang bijak, yang ada akal, yang hampir mati, ayah nak tanyalah kepadanya macam mana ceritakan kematian itu ya. Tiba-tiba yang menuju kepada kematian itu ya dirinya sendiri, Amr bin Al-As. Masyhurlah beliau dengan doanya, munajatnya sebelum kematian itu, seolah-olah dia berkata, wahai Tuhan, engkau mengetahui bahawa aku hidup di dunia ni bukanlah untuk tujuan jadi kaya, merampas hak orang, menganiaya mereka, tidak. Tapi aku ini kadang-kadang tersilap, wahai Tuhan, aku tersalah. Tapi engkau lah mengetahui hati nuraniku bahawa yang aku hendak sebenarnya kebaikan, wahai Tuhan. Ini kata Amr bin Al-As ni. Jadi si anak ni bertanyalah kepadanya, ayah cakap, ayah nak melakarkan, memahami, mengimajinasikan bagaimana kematian tu. Kalau ada orang bijak boleh menceritakan perihal kematian ni kan, detik-detik sakaratul maut ni kan. Sekarang ayah sendiri melalui suasana ni, bagaimana ayah boleh tak cerita kepada saya macam mana detik kematian ni? Maka si ayah yang punya detik-detik akhir sebelum kematian itu berkata kepada anaknya, Abdullah, demi wahai anakku, aku beritahu pada engkau, orang nak mati ni macam aku sekarang, jasad ini bagaikan berada dekat satu lubang api dan aku bagaikan bernafas dalam satu lubang jarum. Dah kena bakar, kena panggang dalam api. Pernafasan pula terhad macam kecilnya lubang jarum itu, melalui saluran kecil macam tu nak sedut dan juga tarik nafas. Dan seakan-akan ada duri yang ditarik dari telapak kaki ni sampailah ke ubun-ubun. Mana bayangkan duri yang besi ke apa ke, berarti itu dimasukkan ke dalam badan, diheret, ditarik daripada kaki itu sampai naik ke kepala. Allahu Akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala. Ni bapa yang bijaksana ni Amr bin Al-As yang saya sebutkan, salah seorang daripada pemuka golongan Arab, dipanggil antara dahin min duhatil Arab, antara orang paling bijak. Allahu Akbar. Anakku, bayangkan ayah berada dalam keadaan dibakar, api yang panas, air satu lautan satu dunia pun tak boleh menyejukkan, kemudian dipaksa untuk bernafas dengan saluran yang kecil, lebih kecil berlubang jarum, kemudian ada seolah-olah simpulan duri, logam yang berduri yang bergigi-gigi seperti itu dimasukkan tubuh daripada kaki, diseret keluar sampai nak dibawa ke kepala. Bisanya Allah, wahai anak, kalaulah dahulu ayah ni hanya hidup di pergunungan menjaga kambing-kambing, lebih baik daripada ayah menjadi orang berkuasa. Ni ahli politik yang banyak hartanya sekarang ni, tak bandingkan dengan orang yang kerja jaga kambing kat gunung Gadang tu. Tak ada banyak soal untuknya bila menuju pada kematian ni nanti. Ni riwayat yang saya bawa kepada tuan-tuan ni bagi menggambarkan perasaan yang dirasakan oleh ketua Amir, seorang yang sangat terhormat di kalangan sahabat-sahabat Nabi, namanya Amr bin Al-As. Nah, membayangkan betapa impaknya kesakitan proses kematian yang lalu itu. Jadi doktor pun tak mampu sebenarnya menjelaskan bagaimana proses dan perasaan yang alami oleh orang mati ketika maut itu datang padanya. Yang kita dapat mungkin kalau dilihat dekat skrin komputer dekat hospital tu adalah penyertaan kalau monitor. Yang nampak adalah aktiviti jantung turun naik. Nanti bila dia mendatar, fahamlah satu perlu dilakukan CPR dan sebagainya. Maka bila line itu tegak saja, menandakan telah selesai dah tugas orang ini, si marhum ini. Allahu Akbar, menceritakan tentang detik-detik kematian. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana Allah Ta'ala menjadikan manusia ni, dan cantiknya gambaran kematian seperti disebut oleh Dr. Farid Ansari dalam buku beliau menceritakan Jamaliatuddin. Cantiknya agama ni dalam mendeskripsikan setiap waktu, termasuklah proses kematian oleh hamba yang beriman itu. Berbezalah daripada orang kafir. Tuan-tuan kenal tak seorang bernama Ilya Abu Madhi? Ni salah seorang penyair Kristian di kalangan orang Arab terkenal sangat. Beliau ni lama duduk kat Amerika
mereka. Antara satu syair yang terkemuka ni, kita mengkajinya lah masa belajar adab, kaji sejarah sastra Arab dahulu ketika belajar. Beliau ada satu qasidah tu, namanya Lastu Adri. Ji'tu la a'lamu min aina walakinni ataitu wa qad absartu tariqan fa mashaitu wa sa'abqa mashiyan in syi'tu haza am abaitu kaifa ji'tu kaifa absartu tariqi lastu adri ajadilun am kadimun ana fi hadzal wujudi hal ana hurun tariqun am asiru fi quyudi hal ana ka'in nafsi fi hayati am maqudu atamanna anni adri walakin lastu adri. Hebat syair ni tuan-tuan ni. Atura inni qabla ma asbahtu insanan sawiyan aturani kuntu maha wa am tarani kuntu syai'a ali hadza al-laghzu halla am sayqa abadiyan lastu adri wa limadha lastu adri lastu adri. Ni syair yang panjang sangat, menceritakan tentang aku tak tahu kenapa aku datang ke sini, dari mana aku datang, aku melihat satu jalan hadapan aku pun lalu, aku akan terus berjalan suka ataupun tidak. Bagaimana aku datang, bagaimana aku lihat jalanku, aku pun tidak tahu. Aku dalam wujud ini, dalam kehidupan ini baru atau daripada sejak dahulu lagi kadim, aku bebas merdeka ataupun aku ni telah dibelenggu, ditetapkan untuk segala-galanya untukku. Apakah aku memimpin diriku? Hal ana ka'i nafsi fi hayati am maqudu? Adakah aku ni memimpin diri aku sendiri ataupun aku dipimpin? Atamanna ani adri walakin lastu adri. Ni Ilya Abu Madhi ni penghujung cerita ni, nak menceritakan bagaimana kehidupan dia tidak tahu kenapa dia datang ke sini. Sedangkan kita orang beriman ini, Allah Ta'ala mengajar kita bahawa kehidupan ini pasti akan berakhir. Jadi detik-detik kematian itu kamu kena rancang dari sekarang. Tengok tuan kan, bila Allah menceritakan tentang para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an ni, bila mereka difardukan untuk mereka jihad yang merupakan satu ibadah, maka kaum munafikun cuba untuk mengatakan kepada mereka ni jangan pergi jihad. Lalu Allah turunkan ayat menceritakan tentang kematian yang pasti akan datang kepada kamu. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah telah menetapkan pada kamu jihad. Kematian itu pasti akan datang. Kamu suka atau tidak. Boleh jadi kamu suka pada satu perkara tapi dia tidak baik untuk kamu. Boleh jadi kamu tidak suka pada satu perkara sebenarnya baik untuk kamu. Allah mengetahui tapi kamu tidak mengetahui tentangnya. Nak ceritakan tentang, dan kita pernah bincangkan kematian dulu, bagaimana kisah pada zaman Nabi Sulaiman AS, seorang lelaki yang melihat malaikat maut. Ingat lagi tuan-tuan ketika kita membincangkan tentang ayat terakhir pada surah Luqman, innallaha 'indahu ilmu sa'ah wa yunazzilu ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum ma za taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut innallaha 'alimun khabir. Tak ada siapa pun yang mengetahui di mana bumi dia akan dimatikan. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Kemudian kita juga pernah bincangkan satu masa dahulu ayat pada surah Nisa, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik qul kullu min indillah fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Di mana saja kamu berada, mati itu pasti akan mendapatkan kamu walaupun kamu berada dalam satu kawasan yang berpagar api dengan besi-besi jerijinya, kamu tetap akan mati. Begitu juga kita baca dalam surah Al-Jumu'ah satu masa dahulu, qul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah kematian yang kamu lari daripadanya, sungguhnya kematian itu pasti akan menemui kamu. Jadi kita dapat lihat dalam konteks ketersusunan ayat ni, keserasian satu sama lain seperti disebut oleh Syekh Abanaka Abdul Rahman Al-Madani ini, yang merujuk kepada manhaj tafsir Quran ni, manhaj syajari. Asasnya adalah akidah, memberitahu tentang pertemuan dengan Allah. Sekarang apa saja wacana kamu ke, pandangan kamu ke, usaha kamu untuk menafikan perkara itu semua, kamu pasti akan melalui detik kematian. Tengok keterikatan satu ayat dengan yang lain. InsyaAllah perkara ini akan kita lihat lanjut dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.